Cuba imagine kan, bila kita cakap dengan anak kita cerita. Dia cerita pasal sekolah dia, dia cakap cikgu cakap macam ni, macam ni. Tapi bila kita tanya balik, dia tak faham. Dia tak fokus, dia tak faham apa yang dia cakap tu. Macam mana kita rasa? Dia minta something. Dia kata, ibu, ayah, boleh tak nak something? Tapi bila kita tanya apa benda tu, dia tak faham. Kita nak bagi tak kalau dia tak faham apa yang dia minta tu? Ataupun kita majikan contohnya, pekerja kita datang, tuan, boleh tak kita nak minta benda ni, benda ni, benda ni, benda ni. Dan kita tanya dia, apa benda ni? Dia tak tahu. Kenapa nak benda ni? Tak tahu. Apa benefit dia? Dia tak tahu. Kita rasa macam ni, kita nak bagi tak? So sama juga dengan kita dengan Allah. Kita nak minta daripada Allah rahmah. Kita nak minta daripada Allah barakah. Kita nak minta rezeki daripada Allah. Kita nak minta kemudahan daripada Allah. Pastikan kita faham. Jumhur ulama, semua bagi tahu doa yang terbaik adalah dalam bahasa kita. Betul. Bila kita berdoa dengan Allah, bila kita minta daripada Tuhan alam ini, kita minta daripada Raja sekalian Raja, bila kita minta dengan dia, Allah faham apa-apa bahasa. Betul. Ada barakah daripada ayat Quran, daripada hadis, kan? Ada barakah dia. Tetapi utamanya adalah kita doa dengan apa daripada hati kita. Dalam bahasa yang kita faham daripada hati kita. Kita minta dengan Allah, dengan kita faham apa yang kita minta. Daripada kita baca, walaupun doa yang warid, tapi kita tak faham. Apatah lagi kalau kita main amin je, orang baca doa, kita amin, amin, amin. Kita minta imam, imam tolong baca doa, doa minta mudah urusan. Orang tu pun baca dan kita amin, amin. Kita pun tak faham apa yang dia minta. Harap-harap dia faham lah apa yang dia doa tu. Kan? Tapi lebih utamanya adalah kita doa, kita yang berdoa. Bukan orang doa untuk kita, kita doa untuk diri kita. Kita berdoa. Betul ada kita boleh minta orang alim untuk doakan. Betul. Orang yang pergi haji, pergi Mekah jumpa Tuhan, kita minta dia doakan kita. Ada barakah di situ. Tapi lebih utamanya adalah kita doa sendiri daripada hati kita, dengan kerana kita faham apa yang kita minta. Kita minta direct dengan Allah. Minta direct dengan Allah dalam bahasa kita. Kita minta dengan kita, daripada hati kita, dengan pemahaman kita. Kita minta dengan Allah. Itu lebih utama.